Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Azman bin Zakaria. Nombor metrik E2025-2036425. Bersama saya di sini adalah seorang atlet petang yang sedang menjalankan latihan bersama dengan tim Sukma Johor. So, sebelum memulakan soal jawab ini, bolehkah awak perkenalkan diri anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzat Insyirah binti Muhammad Zaki. Boleh panggil saya Izzah. Okey, Izzah, untuk soalan pertama, adakah anda pernah merasakan sangat tertekan ketika dalam latihan atau di pertandingan dan berikan kenapa? Untuk soalan tu, saya pernah berasa tertekan disebabkan oleh saya tak dapat nak tunjukkan peningkatan dalam prestasi saya semasa waktu latihan. Okey, untuk soalan kedua, macam mana anda mengatasi tekanan tersebut? Untuk saya atasi masalah tu, saya akan rujuk semula dengan coach. Saya akan tanya dia dan coach juga akan bantu saya dalam proses tu lah. Lepas tu, saya juga cuba untuk cari motivasi dengan cara sokongan rakan-rakan, ibu bapa. Itu lah. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah yang anda fikirkan ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat daripada anda? Saya akan cuba setkan mindset saya supaya tidak memandang tinggi dan tidak memandang rendah kepada pihak lawan. So, dengan mindset tu, saya dapat seimbangkan saya punya emosi dan cara bermain seperti biasa. Okey, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah anda mengatasi perasaan ragu terhadap diri anda? Cara saya atasi perasaan ragu tu dengan cara saya macam saya akan ingat balik pencapaian-pencapaian ataupun kejayaan saya sebelum-sebelum ni, ataupun cara saya buat benda tu sebelum-sebelum ni, dan saya akan cuba letakkan mindset saya ni untuk cakap kalau sebelum ni kau boleh buat, takkan waktu ni kau tak boleh buat. Okey, Izzah, sebagai seorang atlet, apakah punca awak selalu tertekan ketika latihan ataupun ketika pertandingan? Sebagai seorang atlet, antara punca saya tertekan sewaktu latihan ialah tekanan daripada guru-guru untuk berhenti bermain sukan dan fokus kepada pembelajaran kerana mereka takut saya tidak dapat menyeimbangkan antara akademik dan sukan. Alright, Izzah, untuk soalan terakhir, apakah yang anda lakukan ketika dalam padang untuk menghilangkan rasa takut atau rasa gugup sebelum pertandingan? Sebelum pertandingan, saya akan meminta sokongan daripada coach, rakan-rakan sepasukan, dan yang paling penting sekali saya akan minta doa kedua ibu bapa saya sebelum pertandingan tu untuk saya hilangkan rasa takut. Alright, Izzah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab dapat meluangkan masa bersama saya pada hari ini, dan terima kasih atas perkongsian maklumat yang anda berikan kepada saya pada hari ini. Semoga awak memperoleh kejayaan, dan pada masa akan datang juga awak memperoleh kejayaan dalam acara Sukan Petang ini. Semoga awak memperoleh pingat emas dalam acara Sukan Petang dan itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih Izzah.